Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Yakni hendaklah engkau sabar ya Muhammad, sebab disakiti oleh orang kafir itu, dan jangan engkau segera marah dengan ikhtiarmu, dan hanya sesungguhnya pekerjaan itu sekaliannya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tuan-tuan puan-puan, sebelum ni kita bahas dalam perang Uhud, Nabi kita luka yang teruk. Dari Nabi luka, gigi gigi Rabaiyah Nabi tu patah. Tepi gigi tengah tu, tepi tu, gigi tengah, gigi kapak. Lepas tu dua tu, gigi tu pecah pada waktu perang Uhud. Darah mengalir pada wajah Nabi. Nabi kita sambil usap, Nabi kita kata, kaifa yuflihu qaumun, macam manalah kaum ini nak berjaya. Mereka menyebabkan Nabi mereka berlumuran darah, padahal Nabi mereka ajak mereka buat benda yang betul, iaitu sembah Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ajak buat benda salah, ajak benda betul, sembah Allah. Maka Allah menegur Nabi, laisa laka minal amri syai'. Allah turunkan ayat tu, wahai Muhammad, urusan kau bukan itu, urusan engkau adalah menyampaikan saja. Bab mereka nak ikut tak ikut, yang tu bukan urusan engkau. Ni Allah tegur Nabi, mengajarkan pada Nabi kita akhlak yang baik. Maksudnya apa? Wahai Muhammad, hendaklah engkau sabar, sebab orang kafir itu buat jahat pada engkau, engkau sabar. Dan jangan kau marah, sebab usaha engkau tu, engkau ajak mereka sembah Allah, mereka tak mau ikut, jangan kau marah. Sebab semua pekerjaan itu adalah takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Macam ni tuan-tuan puan-puan, hidup kita mudah. Kalau macam ni kita buat, apa pun yang berlaku dalam hidup kita, semuanya takdir Allah. Apa pun. Anak ada hak nakai, ada hak tak nakai, ada hak patuh, ada hak ikut cakap, ada hak tak dengar cakap. Yakinlah itu adalah penerus kita. Selesai masalah. Hak nakai, boleh jadi hak nakai itulah nanti yang akan basuh berak kita, basuh kencing kita, tukar lampin kita waktu kita tua nanti. Hak kita duk anggap hak mengaji tak apa jadi ni, kerja pun tak apa kemas, hak tu yang akan duduk dengan kita waktu tua. Tak percaya, tengok nanti. Hak yang sibuk tu tak dan tak sempat, bukan salah dia sibuk. Hak doktor tu mana dan sempat main tengok sekali je lah. Hak nak duduk dengan kita 24 jam tu. Hak yang mengaji, yang kita duk kata mengaji tak apa boleh, hak slow, hak macam-macam lah. Hak tu kita tengok, semua itu adalah aturan Allah, takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Tenang hidup kita. Jadi Allah ajar pada Nabi kita yang tu, laisa laka minal amri syai'. Engkau hanya menyampaikan saja, selebihnya selebihnya bukan aturan kau, bukan urusan kau, selebihnya terserah aku, kata Allah. Baik. Maka tiada bagimu suatu pekerjaan, dan tiada bagimu itu kudrat, kemampuan, melainkan dengan kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Tak ada bagi engkau pekerjaan, kemampuan, melainkan semua itu adalah kekuasaan Allah. Maka hendaklah engkau syuhud akan sekalian itu, iaitu perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala, supaya jadi engkau sabar, dan pahala sabar itu berapa banyak yang tiada boleh dihinggakan. Ditengok, semua itu adalah perbuatan Allah. Supaya apa? Supaya hati kita ni jadi sabar, dan pahala sabar itu sangat banyak, tak boleh dikira, tak terhitung. Seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang yang bersabarlah sahaja yang akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak terkira. Orang bersabar saja diberi pahala oleh Allah dengan pahala yang tak terkira, tak terhitung, sangat banyak. Jadi tuan-tuan puan-puan, untuk lebih jelas, dalam kitab Hidayatus Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falimbani, beliau menjelaskan panjang lebar tentang hal ini. Bila ada satu perkara berlaku pada seseorang,
Jadi kalau contohlah kita, Allah bagi ujian pada kita sakit, maka kita mesti menata hati kita dengan dua cara. Yang pertama, kita terima ini takdir Allah. Allah bagi kita sakit, ini takdir Allah. Ya Allah, kami terima Engkau bagi kami sakit, Engkau bagi ujian macam ni, demam ke apa ke, contohlah. Kita terima, itu takdir Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita minta pada Allah, ya Allah, sekiranya sakit ini Engkau angkat. Engkau angkat sakit ni, kami lebih mudah untuk melakukan ibadah kepada Engkau. Yang pertama kita terima dulu. Yang kedua kita minta sifat belas kasih daripada Allah dalam ujian tu. Dalam ujian, dalam sakit yang Allah bagi itu, kita minta sifat belas kasih. Begitu juga Syekh Fahmi Zamzam menghuraikan macam mana yang berlaku pada saudara kita yang ada di Palestin. Yang pertama, kita terima itu takdir Allah. Terima, takdir Allah. Allah dah sebut dah, bumi Palestin ini akan jadi rebutan, akan jadi apa ni, tempat diserang, tempat perang apa semua. Rasulullah dah sebut dah yang tu. Memang itu takdir Allah. Rasulullah dah sebut lama dah. Itu keistimewaan Allah bagi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bahas lagi tentang sifat Nabi, macam mana Nabi kita tak pernah baca langsung, dan tak pernah duduk dengan orang ahli kitab Taurat, Injil, Zabur. Koklah duduk dengan orang alim kitab Taurat, Injil, Zabur ke apa, dah tak pernah duduk langsung. Tapi Nabi kita boleh menyebutkan benda-benda yang telah lalu, kisah-kisah umat-umat yang terdahulu, dan juga menyebutkan perkara-perkara yang akan datang. Antaranya yang ni, Nabi kita dah sebut dah, bumi Palestin akan menjadi rebutan. Nabi kita dah sebut. Jadi kita terima. Yang pertama itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita melihat bahawa itu adalah pilihan Allah yang terbaik untuk orang Palestin. Kalau mereka masih hidup, mereka berjuang, Allah bagi pada mereka pahala berjihad. Kalau ada yang gugur sebagai syahid, Allah bagi pada mereka pahala mati syahid, syurga untuk mereka. Macam itulah yang berlaku pada Nabi SAW yang kita bahas pada kuliah sebelum ini. Ketika perang Uhud, Nabi kita tengok apa yang berlaku pada Sayyidina Hamzah. Berlaku pada Sayyidina Hamzah, dibelah dadanya, dah dibunuh, dibelah dada sebagainya. Allah pilih itu yang terbaik untuk Sayyidina Hamzah, gugur sebagai syahid. Dan Allah buat juga, bukan setakat tu, hak bunuh dia Wahsy masuk Islam, hak upah bunuh Hindun bersama suaminya pun masuk Islam, semua syurga. Kita tengok itu semua takdir Allah Subhanahu wa taala yang cukup indah untuk kita. Maka Syekh Usama As-Said Al-Azhari, guru pada Syekh Nazrul Abdul Nasir, beliau kata, aku sepanjang hidup aku tak pernah stres, tak pernah tertekan. Stres ke apa ke, macam-macam penyakit anxiety, mental apa semua. Kata beliau, tak pernah langsung. Tak pernah langsung. Kita ni tuan-tuan perempuan, tahu anxiety tu umur berapa? Tuan-tuan perempuan lah. Saya tahu anxiety tu masa PKP ya. Baru tahu hak tu. PKP tu maknanya umur saya 30 lebih. Budak-budak lah, sekolah menengah anxiety. Pening kepala kita. Kita pula pening tengok daripada anxiety. Jadi tuan-tuan perempuan, kata Syekh Usama, sepanjang hidup aku tak pernah tertekan, sakit mental, anxiety, tak pernah langsung stres sama sekali. Ada tanya apa tua dia? Maka beliau menjawab, aku melihat bahawa dalam apa jua yang berlaku dalam hidup aku melihat bahawa itu adalah aturan Allah, takdir Allah yang cukup indah, yang cukup baik untuk aku. Allah bagi sakit, itu kafarah untuk dosa. Allah bagi sihat untuk kita mudah mencari rezeki, mudah beribadah. Tengok semua. Itu melihat, itu ada takdir Allah yang sangat cantik, sangat indah untuk kita. Jadi maksudnya kita mudah bila diberi ujian, kita doa pada Allah, la as'aluka raddal qada. Wahai Tuhanku, kami tak minta kepada Engkau supaya dijauhkan, ditolak ketentuanmu ini. Bukan kami tak redha dengan ketentuanmu, tapi kami minta walakin as'alukal lutfa fi. Kami minta sifat belas kasih dalam takdir ini untuk kami. Kami ini hamba-Mu yang lemah ya Allah. Sekiranya sakit ini Engkau bagi Engkau angkat daripada kami, dan kami mudah untuk beribadah. Itu munajat pada Allah, itu bukan merintih.
Nah, ini tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maka berkata pula Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, wa'lam anna mithla hadhihi al-ayati fil Qur'ani kathiratun wa huwa al-maqsudul awwal bit-ta'dibi wat-tahdhibi thumma minhu yashruqu an-nuru ala kafatil khalqi. Artinya, ketahui olehmu bahawasanya yang seumpama beberapa ayat ini, yakni seumpama segala ayat yang tersebut dahulu itu, yaitu dalam Al-Quran amat banyak, dan yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu pertama-tama yang diqasadkan oleh Allah Subhanahu wa taala mengajar akan dia adab perangai yang baik dan membersih akan dia. Kata Imam Ghazali, ketahuilah seumpama ayat ni, seumpama ayat yang sebelum ni, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, pahala orang yang bersabar itu sangat banyak. Laisa laka minal amri syai', wahai Muhammad, urusan kau bukan itu, engkau tak ada urusan mereka nak terima dakwah, bukan urusan kau. Jadi kata Imam Ghazali, ayat seumpama ni banyak dalam Al-Quran, banyak sangat. Dan tujuan ayat tu yang pertama untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama untuk Nabi. Sebab apa untuk Nabi? Sebab Allah mengajar pada Nabi kita adab yang baik. Tuan-tuan dan puan, kalau kita boleh sangka baik dalam setiap urusan kita, mudah kita makna kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Syarah Ainiyah tu ada disebutkan, ada seorang waliullah, Yahya bin Aktham. Yahya bin Aktham ini awal-awal lagi lah, dia termasuk awal lah, tapi bukan tabi'in lah, bawah lagi pada tabi'in. Jadi dia meninggal dunia, ada seorang soleh mimpi jumpa dia. Wahai Syekh, macam mana balasan Allah kepada engkau? Kata Imam Yahya bin Aktham, Allah memberi balasan padaku dengan balasan yang cukup cantik, cukup indah, cukup baik. Jadi dia pun cerita, Yahya bin Aktham cerita, aku pernah dihadapkan di depan Allah. Dihadapkan di depan Allah, kemudian Allah kata, ya syaikhasu, wahai tuan guru yang jahat. Allah panggil macam tu. Amil tayawma kadha kadha wa kadha kadha wa kadha. Engkau buat dosa pada waktu ni sekian-sekian, dan waktu ni sekian-sekian. Allah sebut macam tu. Maka Imam Yahya bin Aktham kata, wahai Tuhanku, bukan semacam ini aku diceritakan tentang kau. Lepas tu Allah tanya balik, macam mana engkau diceritakan tentang aku? Maka Imam Yahya bin Aktham, aku pernah mendengar satu hadis daripada guruku, sampai pada Sayyidina Anas, sampai pada Rasulullah, dan Rasulullah pernah bersabda bahawa engkau berfirman dalam satu hadis kursi, ana inda dhanni abdi bi falyadhunna bi ma sya. Dalam satu hadis kursi Allah pernah sebut, aku menurut persangkaan hamba-Ku, maka hamba-Ku bebas nak bersangka apapun kepada aku. Maka Imam Yahya pun kata, wahai Tuhanku, aku bersangka baik bahawa engkau takkan menyeksa aku. Imam Yahya sebut pada Allah Subhanahu wa taala di depan Allah, aku bersangka baik engkau takkan seksa aku. Allah pun disebutkan dalam hadis, dalam cerita tu Allah tersenyum. Jangan kita bayang macam senyum kita pula, pening kan tu. Maksudnya Allah seronok. Allah kata, betullah apa yang disampaikan oleh ini, dan betullah aku memang pernah berfirman semacam itu. Aku menurut persangkaan hamba-Ku, dan hamba-Ku bebas nak bersangka apapun tentang aku. Disebabkan engkau bersangka baik bahawa aku tidak akan menyeksa engkau, aku mengampuni seluruh dosa engkau, dan aku masukkan engkau ke dalam syurga. Ini tuan-tuan dan puan, sangka baik kepada Allah boleh memasukkan seorang hamba itu dalam syurga. Mudah. Allah bagi penyakit, kita bersabar. Allah bagi nikmat, kita bersyukur. Fakana khairan lahu, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan urusan orang beriman. Bila diberi musibah dia bersabar, bila diberi nikmat dia bersyukur, dan itu baik untuk mereka. Orang beriman ni mudah. Allah bagi ujian, sabar. Allah bagi nikmat, alhamdulillah, bersyukur. Minum air, sebelum minum air bismillah, lepas minum air alhamdulillah.
dalam satu hadis, innallaha la yarda 'anil 'abdi, sesungguhnya Allah sungguh amat ridha kepada seorang hamba bila dia minum satu teguk atau makan satu suap kemudian dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini mudah. Allah ajar pada Nabi kita adab yang baik dan membersih akan dia. Bersih diri Nabi bukan makna Nabi kita ada salah dah. Nabi kita dibelah dada bukan makna Nabi kita ada salah, tidak. Nabi kita tak ada salah. Tapi apa? Wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adzan walakinnahum zaduhu tuhran ala tuhrin. Malaikat tidaklah membuang penyakit, membuang kotoran daripada dada Nabi, tetapi mereka menambahkan suci di atas suci. Dah bersih dah suci dah dada Nabi, ditambah lagi suci di atas suci. Ini tuan-tuan dan puan. Kalau diri kita macam mana? Kita tak pernah bersih hati langsung. Ini kita setiap hari pernah istighfar, kena istighfar paling kurang 100 setiap hari, paling kurang 100, paling kurang. Dan Nabi kita tak pernah kurang daripada beristighfar 100 kali. Walaupun Nabi kita tak ada dosa, tak ada salah, istighfar Nabi kita tak kurang daripada 100 kali. Kita kalau boleh lebih, jangan kurang daripada 100. Kalau boleh lebih lah. Baik. Kemudian maka daripadanya terbitlah pancaran nur Al-Quran itu ke atas segala makhluk sekalian. Daripada ayat tadi itu turun untuk semua. Pertama untuk Nabi, kemudian untuk kita semua. Kita pun kena amalkan. Maka adalah pertama-tama pengajaran dalam Al-Quran itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama untuk Rasulullah. Kemudian daripadanya maka sampai pengajaran adab itu kepada makhluk sekalian, sampai pada semua orang. Dan demikian lagi tiap-tiap suruhan Allah Subhanahu wa taala dan tegahnya itu pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian sampai kepada umatnya dan kepada makhluk sekalian. Jadi apa jua pengajaran dalam Al-Quran, yang pertama untuk Rasulullah, kemudian barulah untuk makhluk-makhluk yang lain. Makhluk yang lain, manusia, jin. Ini untuk makhluk yang lain. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu rahmatan lil alamin. Rahmat untuk semua, bukan rahmatan li ummatihi. Bukan hanya yang tu saja. Bukan hanya rahmatan untuk umatnya semata-mata, tapi untuk lil alamin, untuk semua. Tuan-tuan bayangkan dalam kisah mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, macam mana seekor unta mengadu pada Nabi, wahai Rasulullah, aku ini mengandung, aku dibebankan dengan pekerjaan yang berat dan aku tak diberi makan yang mencukupi untuk aku. Unta tu mengadu pada Nabi. Nabi panggil tuan unta tu. Mana tuan dia? Aku, wahai Rasulullah. Dia ni mengandung, dia mengadu dekat aku. Engkau bagi makan tak cukup, engkau bagi dia rehat tak cukup, paksa dia bekerja lebih daripada kemampuan dia. Nabi kita bagi nasihat pada tuan punya unta ni. Ini rahmatan lil alamin, untuk semua. Ini pesan Nabi, dalam pesan Nabi kepada sahabat-sahabat Nabi yang menjadi panglima. Nabi pesan, kalau masuk ke satu kampung jangan hancurkan semua. Orang yang lari dah berperang, orang tu lari jangan ligan, biar pergi kat dia. Musuh tu bila lari biar pergi. Jangan potong pokok sembarangan. Jangan membunuh perempuan, jangan membunuh kanak-kanak, orang tua jangan. Itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam berperang. Apalagi kalau dalam keadaan damai, tak ada peperangan, lebih dari itulah. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dalam peperangan macam mana pun, Nabi kita hanya bunuh seorang sahaja. Siapa dia? Ubay bin Khalaf. Itu ya. Tak ada yang lain. Waktu perang Uhud. Itu pun sebab dia orang panggil sembrono lah. Cakap besar. Aku akan membunuh Muhammad. Sampai pada telinga Nabi, tidak, akulah, bahkan aku yang akan membunuh dia, kata Nabi. Dikatakan daripada Nabi sebut yang tu, sampailah hari perang Uhud, hidup dia tak tenang. Pasal apa? Dia kata, kalau Muhammad sebut dia nak bunuh aku, dia pasti akan bunuh aku. Sebab Muhammad itu tak pernah berbohong. Orang kafir pun tahu. Orang kafir pun tahu bahawa Nabi kita ni tak pernah berdusta. Tapi pasal apa? Tak beriman. Itulah tuan-tuan dan puan, hidayah itu milik Allah. Dan memang dia dibunuh pada waktu perang Uhud. Perang Uhud ini banyak kisah,
banyak perkara luar biasa. Perang Uhud ini berlaku pada hari yang sama dan selesai pun pada hari yang sama. Dia tak macam perang Khandaq berbulan. Ada yang makan tahun. Fathul Qustantiniyah, pembukaan kota Konstantinopel, itu pun memakan masa bertahun. Bahkan daripada masa Khulafa' Ar-Rasyidin lagi dah cuba dah untuk buka tu, tapi tak berjaya. Pada masa Khulafa' Ar-Rasyidin tu, maka Konstantinopel tu kan di Turki. 95% itu masuk Asia, 5% masuk Eropah. Kubur makam Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari di bahagian 5% yang Eropah ni. Dia ikut juga, cuma belum berlaku pada waktu dia. Berlaku bila? Pada Sultan Muhammad Al-Fatih. Depa nak apa pasal apa nak kalut buat Fathul Qustantiniyah ni? Sebab nak dapat yang dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tuftahannal Qustantiniyatu fala ni'mal amiru amiruha wala ni'mal jaishu dzalikal jaish. Sungguh kota Konstantinopel akan dibuka, kata Nabi. Sebaik-baik panglima tentera tu. Sebaik-baik tentera hak ikut. Depa nak hak tu. Nak title yang tu, bukan nak fikir hal lain, tak nak hang tu. Maknanya dikasihi oleh Rasulullah, dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Depa nak hak tu. Ini tuan-tuan dan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Pada waktu Uhud juga Nabi kita luka yang cukup parah, yang cukup teruk macam tadi saya sebut, sehingga ada batu lah lebih kurang besar ni lah meja saya ni. Nabi kita nak naik atas batu tu sebab ditimbulkan isu oleh golongan munafik bahawa Muhammad telah gugur, Muhammad telah terbunuh. Jadi Nabi kita nak naik atas batu tu tak mampu. Sebab dikatakan ada beberapa sebab. Sebab yang pertama, Nabi kita luka yang cukup teruk. Yang kedua, sebab Nabi kita memakai 2 lapis baju besi. 2 lapis baju besi pada waktu perang Uhud. Tuan-tuan, try lah pakai baju besi tengok. Try tengok pakai baju besi. 10 kilo dua tu. 10 kilo. Baju besi, bukan baju biasa, baju besi. Jubah pun kita ni dekat sekilo dah ni. Baju besi. Dikatakan satu baju besi tu hampir 30 kilo berat dah. Dan mahal, baju besi mahal. Baju besi mahal, nilai dia lebih kurang 2 kilogram emas. Harga dia baju besi. Bukan calang. Nabi kita nak pergi perang kena kemas kuda Nabi yang terbaik. Kita pun sama. Nak pergi kalau ada urusan pergi Johor tu, kalau perlu beli helikopter, beli. Contohlah kan. Tak perlu tak bayarlah. Kalau perlu nak pergi contoh bisnes daripada Al-Ustaz pergi Johor, duk kerja ulang alik tiap-tiap minggu, beli kereta sedap, naik kancil mampu sampai Al-Ustaz Selatan ya. Bagi signal wiper berjalan. Tu. Ini bukan kita melawan zuhud, tidak. Nabi kita, kuda Nabi yang terbaik. Peralatan perang Nabi yang terbaik. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi kita nak naik atas batu tu sebab beberapa sebab tak mampu. Berat baju besi 2 lapis, luka teruk. Maka Sayyidina Talha dia duduk macam orang merangkak tu, Nabi kita pijak belakang Sayyidina Talha, Nabi kita naik atas batu. Maka orang-orang pun tengok Rasulullah masih hidup, semangat mai balik pada tentera muslimin. Kemudian Nabi kita tunjuk pada Sayyidina Talha, aujaba Talha wajib masuk syurga. Pasal apa wajib masuk syurga? Sebab dia merelakan badan dia dipijak oleh Nabi untuk naik atas batu tadi. Ketika Sayyidina Talha ketika Nabi duduk atas batu, hilang segala fitnah tuduhan terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat tentera Islam pun kembali. Nabi kita sebut Talha wajib masuk syurga. Sahabat-sahabat lain hak dengar cemburu dengan Sayyidina Talha. Sehingga ada yang kata ka'annal yauma Talha. Seakan-akan pada hari ini ka'annal yauma yaumu Talha. Seakan-akan hari ini bukan hari Uhud, tapi hari milik Talha. Semua cemburu pada Sayyidina Talha. Ini tuan-tuan menyimpan banyak sejarah tentang ke dalam perang Uhud ni, menyimpan banyak sejarah. Tuan-tuan kalau boleh pergi ziarah Uhud, ziarah. Memang biasanya travel buat pergi lah. Hak medan Badar tu tak tentu. Kalau Uhud ni biasanya bawa dan pergi tuan-tuan puan. Ziarah, tawassul dengan ahli Uhud. Tawassul semua. Saya ada simpan potongan surat khabar. Ada lama lah, hitam putih lagi.
Lupa lah dekat phone pun, dekat folder mana, lupa lama tu. Jumpa. Pernah makam Uhud yang sekarang tu bukan yang pada waktu Nabi dulu. Sebab dulu pernah jadi banjir, jadi jenazah Uhud tu terkeluar. Dalam tahun 1900 berapa belah macam tu. Terkeluar. Dan pakat tengok semua jasad tentera Uhud ni, syuhada Uhud masih elok, masih utuh. Macam tengah tidur. Ada gambar. Tapi gambar pada bahagian kaki masih elok. Dipindahkan ke makam yang sekarang. Maka kita tak heranlah ayah pada Sayyidina Jabir, Sayyidina Abdullah, dia gugur dalam satu medan peperangan dan dia berharap untuk hidup balik. Ada orang mimpi jumpa dia, tanya dia, apa yang kamu nak? Dia kata, aku nak hidup balik, nak berjihad dan nak mati syahid pula. Sebab melihat ganjaran yang begitu besar untuk orang yang berjihad dan mati syahid. Ini tak menafikan kemuliaan Sayyidina Khalid Al-Walid yang tidak gugur syahid dalam medan peperangan. Sayyidina Khalid Al-Walid meninggal di atas katil beliau sendiri. Sebab apa? Terlampau berani. Sehingga di waktu meninggal tu, ketika dimandikan jenazah beliau, tak ditemukan satu anggota pun, melainkan di situ mesti ada bekas apa tu? Kena pedang tu. Itu bukan makna beliau pula. Ni tak mati syahid. Ada. Beliau medan peperangan ikut semua. Ganjaran tu dapat. Kemuliaan tu dapat. Itu tuan-tuan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah. Kemudian, dan tiap suruhan Allah dan tegahnya itu pertama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang, pertama-tama berlaku pada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sampai kepada umatnya dan kepada makhluk sekalian. Selepas itu untuk semua umat Nabi dan semua makhluk. Maksudnya adab dalam Al-Quran yang pertama ditujukan semuanya itu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian barulah ditujukan pada kita. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bu'ithtu, atau kita duk kena innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlak, dibangkitkan akan daku kerana menyempurnakan segala perangai yang baik. Maksudnya adab yang baik itu dah ada dah lama dah. Adab yang baik itu dah ada, cuma Nabi kita menyempurnakan adab yang baik. Sebab itu Nabi kita tak sebut li'u'allima, bukan untuk mengajarkan, tapi untuk menyempurnakan. Akhlak yang baik itu dah ada dah, cuma disempurnakan lagi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum Nabi kita diangkat menjadi Rasul, Nabi kita berdusta pun tak pernah. Buat benda jahiliah sama sekali tak pernah. Bahkan Nabi kita sebut, kharajtu min nikahin, aku lahir daripada pernikahan yang sah. Walam akhruj min sifahin, aku tak lahir daripada perzinaan. Min ladun Adam ila an waladani abi wa ummi, dari sejak Nabi Adam menikah dengan Sayyidatina Hawa, dapat dua anak, Qabil Habil yang mempunyai kembar. Kan Qabil Habil kan ada kembar, masing-masing ada kembar. Yang disuruh menikah silang macam tu kan. Qabil menikah dengan kembar Habil, Habil menikah dengan kembar Qabil, macam tu. Kemudian ada anak lagi yang seterusnya, Syis, Nabi Syis alaihi salam. Nabi Syis itulah yang membawa benih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua menikah dengan pernikahan yang sah. Ila an waladani abi wa ummi, sampailah pada Sayyidina Adnan, kemudian Ibrahim, semualah tu sampailah kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abdullah menikah dengan Sayyidatina Aminah, melahirkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Semua menikah dengan pernikahan yang sah. Walam yusibni min sifahil jahiliyati syai', dan aku tidak terkena perbuatan keji jahiliyah sama sekali. Aku tak pernah buat perbuatan jahiliyah sama sekali. Ini Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Allah pilih pada Nabi dari sekian banyak makhluk Allah. Allah pilih Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Baginda Nabi ini munazzahun, disucikan daripada an syarikin, bersekutu dalam perkara keindahannya. Maksudnya tak ada orang yang sama dengan Nabi kita dari segi keindahan tubuh badan,
fajauharul husni fihi, maka keindahan mutiara keindahan yang ada pada Nabi itu tidak ada lawannya, tak ada bandingan, apalagi yang melebihi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah cerita, kalau orang tanya dekat Nabi kita apa satu perkataan yang sesuai untuk Nabi, kita jawab satu lah, sempurna. Selesai. Nabi kita tak ada kurang, tak ada salah, tak ada silap. Bahkan Syekh Muhammad Tahir Al-Qadiri, beliau menekankan dalam satu ucapan beliau sebut, la farqa baina ma'siyatillahi wa ma'siyatil Mustafa. Tidak ada perbezaan antara berbuat maksiat kepada Allah dan berbuat maksiat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada beza. La farqa baina ta'atillah wa ta'atil Mustafa. Tidak ada perbezaan antara taat kepada Allah dan taat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak ada beza, sama. Bezanya satu sahaja, bahawa Allah itu sebagai Khalik pencipta dan Nabi Muhammad itu sebagai makhluk yang diciptakan oleh Allah. Lain tak ada. Bila Nabi kita marah, Allah marah. Nabi kita reda, Allah pun reda. Allah reda, Nabi kita reda. Begitu juga. Allah marah, Nabi kita marah. Ini tuan-tuan, sebab tu dalam perang Khaybar semua nak jadi panglima. Sahabat-sahabat yang sebelum ini tak pernah nak jadi panglima, semua pakat nak jadi panglima. Abu Bakar pun suar kepala, Sayyidina Umar pun suar kepala. Sayyidina Umar kata sebelum ini aku tak pernah teringin nak jadi panglima, tapi perang Khaybar aku teringin. Sebab apa? Nabi kita sebut, aku akan serahkan panji Khaybar ini, bendera Khaybar ini kepada orang yang dia cinta pada Allah dan Allah pun cinta pada dia. Nak tu. Orang boleh mengaku cinta pada Allah, kita boleh mengaku cinta Rasulullah, tapi betulkah Rasulullah cinta pada kita? Ya, Rasulullah cinta pada kita dari segi Rasulullah perhatian, memberikan kasih pada kita. Betulkah Allah cinta pada kita? Kalau tanya, sayang tak dekat Allah? Sayang. Betulkah Allah sayang dekat kita juga? Ini tuan-tuan puan. Tanya balik. Jangan sampai kita ni sama macam, sebab tu Bismillahirrahmanirrahim dalam kitab Ghayatul Wusul tu ada dihurai dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ar-Rahman itu lebih dalam lagi. Ar-Rahman tu, rahmat Allah ni untuk semua, untuk orang beriman dan untuk orang kafir sekali. Ar-Rahim hanya untuk orang Islam saja. Maka Ar-Rahman ablaghu minar Rahim. Jadi Ar-Rahman tu lebih dalam daripada Ar-Rahim, sebab mencakupi semua, termasuk orang bukan Islam sekali mendapatkan kasih sayang daripada Allah. Kasih sayang daripada Allah. Sebab tu Allah bagi makan, Allah bagi minum. Kita boleh mendakwa diri kita cinta pada Allah, tapi betul ke? Sebab tu sahabat nak yang tu, kami nak jadi panglima Khaybar tu bukan sebab lain, tapi sebab dia cinta pada Allah dan Allah pun cinta pada dia. Baik tuan-tuan puan yang dikasihi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bis-shawab. Insya-Allah kita sambung pada kuliah yang akan datang insya-Allah. Semoga Allah memberkati kita semua. Semoga Allah memberikan kita hati yang mencintai Nabi, hati yang merindukan Nabi, dan pada hari kiamat nanti Allah kumpulkan kita bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam syurganya bisiril Fatihah. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا ربنا اجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. اللهم احفنا سنن السيد المرسلين واقم بيننا اتباع نبيك الامين واعطنا الشفاعه العظمى من نبيك الامين وادخلنا الجنه مع نبيك الكريم. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمه ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mohon maaf salah silap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.